Ya boleh. Ustaz Ahmad tolong ambil 66 hadis Ustaz. Kalau tidak Ramadan. Baik. Untuk anak merawatkan dulu. Ustaz nak tunjuk ke? Nak tunjuk untuk hari Isnin. Ini yang baru ke Ustaz? Betul. Ustaz ambil yang warna coklat itulah. Coklat kuning. 66 hadis Ramadan. Kalau tentu saya Surabaya, tapi sekarang ni dah mukim kat sini kan. Kalau saya balik Surabaya dalam tempoh 3 hari 4 hari boleh jamak Boleh. tapi kalau ada niat nanti satu masa saya balik dekat rumah Hasan. Barulah dia kepatah balik, bertukar balik. Dia bertukar balik keadaan itu. Macam Ustaz dah kira mustautin di sini mustautin. Jadi tempat rumah Ustaz tu jadi bukan tempat ni dah, bukan tempat mustautin. Tetapi dia akan boleh jadi mukim ketika Ustaz duduk di situ 4 hari lebih. Tapi sekarang katalah Ustaz balik 3 hari, boleh jamak. Kalau ada niat tu nanti satu masa Itu akan datang. mungkin nak balik Itu tak apa, tu patah balik. Sana pula jadi mustautin kerana Ustaz duduk menetap situ. Sini jadi musafir pula. Kira nanti kalau dah duduk lah, bukan dari niat dia tu. Dia apa ni dianggap keadaan yang hakiki. Kalau niat belum tentu dapat dibuat. Dan bila masa itu dia benda yang belum habis tu kan, dia sekadar benda yang tak pasti. Jadi tak pasti itu tidak boleh ditetapkan hukum. Sama juga dengan al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Karena macam tu kalau balik fikir, bagi setengah orang di tempat pengalaman kita betul. Tapi hanya bukan duduk situ. Jadi boleh jalan pasal. Puasa tu dikira kepada jarak kan, musafir. Mungkinlah dia bukan sebab ada susah tak susah kan. Bukan. Dia sebab jarak. Pada hari ketiga tu dia nak kawan banget, ada urusan lagi kan. Jadi dia salah Macam zaman dulu kan Ustaz. Zaman dulu kan naik unta. Kan lebih susah. Jadi patut-patut dah boleh ni tak tetap juga dia mahal. Dia bukan susah tak susah. ada Ada jarak. Alhamdulillah. Ustaz sekarang duduk di Puncak Alam, belakang rumah Ustaz Syafi'i. Oh gitu. Dia buat rumah taman. Saya ada belakang tu ada blok apartmen. Kosong tu. Dulu kat mana Ustaz? Dulu kat hijau. Hijau. Rumah kampung. Rumah kampung. Sekarang ni apartmen. Kosong apartmen. Tiga. Ada lift. Ada lift. Naik lagi. Masya Allah. Tu dia rezeki lah dapat murah kat situ. Oh gitu. Kalau dekat dengan tempat kerja orang rumah. So kalau hantar dia tu 5 minit dah sampai sekolah. Dia darjah kita senang Ustaz. Kita jauh sekitar apa tu. Dia darjah kita senang. Dulu kalau kat itu pergi Puncak Alam dulu 9 jam, lepas tu baru sini. Jadi macam
musim jauh ini. Syukurlah, syukuri pun kan Tadi dah dekat pasti. berjalan kaki sampai. Wajah dia pun dekat sini kan aja. Jadi hari ni kita cepat habis balik hari ni. Jangan-jangan saya tengok lampiran pertama. Ini sangat Mus Ahmad. Tengah saja tu. Kita kena standby 6 hadis ni. Dia ada tak? Ni 66 hadis. Ada. Kalau tak ada, pakai ni tak apa. Pakai ni dulu. Boleh. Kita nak bagi cantik. Dia muka surat tak berubah kan? Dia pakai ni. Tak berubah. Tapi paparan dia itulah kat sini ada. paparan. Tapi kalau cantik dia paparan ni. Saya tanya Syed. Aku bertanya sikit. Tapi tak apa, kalau nak buat ringkas boleh. Anda ingat? Anda ingat tak faham kita ni? Dia hari Senin saja. Cantik sikit. Nanti pandailah Anda sebut nanti. Kita balik awal hari ni, kenapa ni. Boleh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma uhiyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح عالم قريش الإمام الشافعي رحمه الله. الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا في هذا الشهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان واجعلنا من المقبولين عندك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وفضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semua peserta daurah Ihya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita bersyukur, petang ini kita bersyukur dapat bertemu kembali untuk kita khatamkan kitab yang kedua, iaitu 206 permasalahan puasa. Kita akan membaca lampiran-lampiran yang ada dalam kitab ini biiznillah. Dan kemungkinan besar kita akan khatam lebih awal hari ini untuk esok hari Isnin kita akan berpindah pula
pada kitab yang ketiga, iaitu kitab 66 Hadis Fadilat Ramadan biiznillah. Kita akan mulakan membacanya pada esok hari, hari Isnin insya-Allah. Mari kita lihat lampiran dalam kitab kita ini pada muka surat. Bismillahirrahmanirrahim. 138. Bismillahirrahmanirrahim. Lampiran yang pertama, penggunaan ubat dan alat-alat perubatan ketika berpuasa. Ini lebih kepada perubatan yang melibatkan puasa dan ia melibatkan sekarang. Maksudnya lebih terkini. Perubatan ini tidak kita jumpai dalam kitab-kitab yang lama-lama, kitab-kitab Taurat. Perubatan ini lebih kepada cara perubatan moden untuk kita lihat bagaimana fiqh moden pula. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pesakit yang menggunakan ubat dan alat-alat perubatan ke atas anggota badan yang berongga seperti mulut, lubang hidung, telinga, dubur dan faras, huraian masalah berkaitan adalah seperti berikut. A. Perkara-perkara yang berkaitan dengan rawatan perubatan yang tidak membatalkan puasa ialah 1. Menggunakan ubat titis mata, titis telinga dan cucian telinga dengan syarat tidak sampai ke batas kegendang telinga. 2. Pil tablet nitroglycerin ataupun GTN atau ubat yang menyamainya yang diambil secara meletakkannya di bawah lidah tanpa ditelan bagi merawat kesakitan dada, angina pitung. 3. Melakukan prosedur tampalan gigi, cabutan, pembersihan gigi atau memberus gigi dengan syarat individu yang berpuasa tidak menelan apa-apa bahan semasa prosedur rawatan tersebut. Walaupun ia begitu, kalau boleh ditunda dan sakit itu tidak kuat sangat, eloklah ditunda. Sebab pengalaman orang yang buat rawatan sebegini, pengalaman, walaupun sudah bersungguh untuk mengawal, takut-takut tertelan juga. Itulah. Jadi lebih baik ini ditunda dahulu kalau boleh. Kecualilah mungkin terlalu sakit gigi dan sebagainya, maka bolehlah dilakukan rawatan itu. Ini kita nak bagi tahu apakah dia membatalkan puasa ataupun tidak. Itu sahaja ya. Baik. Mari kita lihat yang keempat. Yang keempat, semua bentuk suntikan sama ada melalui lapisan kulit, otot sendi atau salur darah. Seterusnya. Kelima, pendermaan atau pemindahan darah. Keenam, penggunaan ubat-ubatan dalam bentuk sapuan, balutan atau plaster pada permukaan kulit. 7. Pengambilan sampel darah untuk ujian makmal. 8. Memasukkan tiub kecil ataupun kateter melalui salur darah untuk tujuan pemeriksaan seperti prosedur angiogram untuk pemeriksaan jantung. 9. Pemeriksaan laparoskop atau iaitu pemeriksaan dalaman dengan menggunakan alat yang dimasukkan melalui hidung melalui dinding abdomen untuk pemeriksaan bahagian dalaman pesakit. 10. Berkumur-kumur, termasuk berkumur-kumur secara gagal sehingga air sampai ke tekak, dan ubat terapeutik semburan ke mulut yang tidak melibatkan proses menelan. 9. Menjalani biopsi, iaitu pengambilan spesimen ataupun cebisan yang diambil daripada hati atau organ-organ lain untuk tujuan analisa makmal. Ke-12, penggunaan ubat semburan ataupun spray hidung tanpa disedut. 13, rawatan dialisis untuk masalah pesakit buah pinggang sama ada hemodialisis ataupun peritoneal dialisis. Ke-14, menjalani rawatan bio setempat atau separuh iaitu lokal dengan semburan atau suntikan setempat. Dan yang ke-15, penggunaan ubat buase dengan memasukkan semula kawasan buase pada tempatnya tanpa melibatkan kawasan rongga yang dalam. Baik. B. Perkara-perkara berkaitan dengan rawatan perubatan yang membatalkan puasa. 1. Penggunaan alat sedutan ataupun inhaler untuk rawatan lelah atau asma atau penyakit paruh-paruh kronik. Kedua, memasukkan sebarang tiub kecil ataupun pessary atau ubat faras ke dalam faras, termasuk prosedur cucian, pemeriksaan dalaman vaginal atau pegawai perubatan memasukkan jari untuk melakukan pemeriksaan dalaman vagina wanita.
3. Memasukkan sebarang dalam saluran kencing, barium ataupun ubat pencuci yang dimasukkan sama ada ke dalam saluran kencing bagi lelaki atau wanita. Contohnya, memasukkan urinary catheter untuk rawatan sumbatan salur kencing. 4. Penggunaan alat seperti enema, tube suppository, teropong, protoskop atau jari pegawai perubatan yang dimasukkan ke dalam dubur atau rektum untuk pemeriksaan. 5. Penggunaan teropong usus ataupun endoskop atau teropong perut gastroskop untuk tujuan pemeriksaan sistem penghadaman. Dan 6. Penggunaan bius menyeluruh yang melibatkan penggunaan gas. Baik, yang tadi tu kita ambil daripada buku Panduan Berpuasa bagi Pesakit, susunan bahagian penyelidikan dan pembangunan fatwa Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan nanti boleh rujuk bukunya itu. Kita ada letak di belakang kitab kita ini rujukannya itu, supaya nanti boleh kita jadikan panduan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada lampiran yang kedua, iaitu kategori qada, fidyah dan kafarah. Baik. Hukum yang pertama, wajib qada tanpa fidyah, iaitu melibatkan beberapa golongan. Yang pertamanya, orang yang sakit yang tidak larat berpuasa tetapi ada harapan untuk sembuh. Kedua, orang yang bermusafir 2 marhalah atau lebih, bukan dengan tujuan maksiat. 3. Orang yang sangat lapar dan dahaga yang membahayakan dirinya. 4. Perempuan hamil atau perempuan yang menyusukan anaknya atau anak orang lain dan dia takut mudarat kepada dirinya, bukan kepada anak yang disusukannya, atau takut mudarat kepada dirinya dan anaknya atau anak orang lain. Ini menyusu, perempuan yang menyusu, juga yang mengandung, itu kita sudah bahaskan dengan agak panjang lebar sedikit kembali untuk kaedah mana-mana melibatkan dia takut pada dirinya, sama ada dirinya sendiri ataupun dia takut dirinya dan orang lain, asalkan melibatkan diri, maka itu hanyalah qada, tidak fidyah. Yang kelima, perempuan yang haid dan nifas. 6. Orang yang pingsan. 7. Orang yang mabuk dan pitam sepanjang hari. 8. Lupa niat pada malam hari atau sengaja tidak berniat pada malam hari. Dan 9. Melakukan perkara yang membatalkan puasa. 10. Membatalkan puasa bukan dengan jima'. Yang ke-11, orang murtad apabila dia kembali semula kepada Islam. Baik. Yang kedua, hukum wajib qada dan fidyah. Ada 2 golongan. Pertama, perempuan hamil atau perempuan yang menyusukan anaknya atau anak orang lain dan dia takut mudarat kepada anak yang dikandung atau disusukannya. 2. Orang yang menunda-nunda untuk mengqadakan puasa sehingga datang Ramadan yang berikutnya. Ketiga, wajib fidyah tanpa qada. 1. Iaitu orang yang sangat tua dan tidak larat berpuasa. 2. Orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh. 3. Orang yang meninggal dunia sebelum mengqada puasa Ramadan sehingga masuk ke bulan Ramadan berikutnya. Dan keempat, tidak wajib fidyah dan tidak wajib qada, iaitu orang gila yang bukan sengaja untuk gila. Hukum yang kelima, wajib qada dan kafarah, iaitu lelaki yang berpuasa Ramadan yang bersetubuh dengan sengaja pada siang hari. Baik, kita lengkapkan kitab kita ini dengan perbahasan tentang Lailatul Qadar, malam paling mulia. Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi menukilkan pendapat Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' bahawa Lailatul Qadar adalah malam yang mempunyai kelebihan. Mengikut ashab kita iaitu ulama Syafi'iyah dan ulama mazhab lain, ia adalah malam yang paling afdal dibandingkan dengan semua malam dalam setahun. Mengikut Imam An-Nawawi lagi, ia berkekalan sehingga hari kiamat. Sebahagian ulama mengatakan malam yang paling afdal adalah malam Isra' dan Mi'raj, kerana Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala bila kaifin wala makanin
wala tahayyuzin, tanpa tempat, tanpa arah, tanpa keadaan. Sebahagian yang lain mengatakan malam Ithnain, sebab malam Ithnain diputerakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi diputerakan, kebaikan-kebaikan yang lain datang selepas itu. Umpama nuzulul Quran itu tidak akan berlaku kalau Nabi tidak ada. Peristiwa Isra' dan Mi'raj tidak akan berlaku kalau Nabi tidak ada. Peristiwa Lailatul Qadar tidak mungkin ada kalau Nabi tidak ada, sebab ia adalah pemberian Allah kepada umat ini. Sebab itu kata ulama yang lain, malam yang paling afdal adalah malam kelahiran Nabi, sebab daripada kelahiran baginda lah datangnya anugerah-anugerah, peristiwa-peristiwa besar, kerana asbab adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berlaku pada salah satu malam ganjil daripada 10 malam terakhir. Hadis taharau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Hadis taharau Lailatul Qadri fil witri min al asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil daripada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Ini adalah satu manifestasi Nabi cinta kepada umat. Ketika Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, maka Nabi nak supaya setiap kita jangan terlepas. Sebab itu dalam hadis ini Nabi sebut 4 perkara. Senang kita nak cari. Ia berlaku bulan Ramadan sehingga kita tak perlu cari bulan lain. Ia berlaku pada 10 malam yang akhir. Dia berlaku pada malam sehingga kita tidak perlu cari siang. Ia berlaku pada 10 yang akhir sehingga kita tak perlu cari 20 yang awal. Dan ia berlaku pada malam ganjil 10 yang akhir sehingga senang kalau ia berlaku. Kalau malam itu malam genap umpamanya, kita bolehlah sedikit tenang, tetapi ketika bulan ganjil, malam ganjil, di situ kita bersungguh. Inilah 4 perkara yang Nabi sebutkan: Ramadan, malam 10 yang akhir, dan yang ganjil pada 10 yang akhir itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, sangat kasihnya baginda kepada umat ini sallallahu alaihi wasallam. Apakah tanda-tandanya? Tanda yang paling tepat ialah sinaran cahaya matahari pagi esoknya tidak kuat. Ia berdasarkan hadis inna syamsa sabihataha laysa laha syu'a. Sesungguhnya cahaya matahari pada paginya tidak kuat cahaya padanya, iaitu kelihatan putih, cerah, tidak banyak sinaran. Dalam kitab Bahrul Madhi fi Syarhi Sunan At-Tirmidzi, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi menyebutkan dan menukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim, juga Al-Imam Qadhi Iyad, bahawa kenapa cahaya paginya tidak kuat? Kerana pada malam tadi malaikat datang, dan malaikat punyai uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', ada sayap 1, ada 2, ada 3. Malaikat Jibril punyai 600 sayap. Ketika mereka sudah selesai malamnya itu, mereka naik semula ke langit, sebab malaikat itu tinggalnya di langit, lalu mengembangkan sayap-sayap mereka. Sayap-sayap inilah tadi yang menghalang cahaya matahari yang kuat untuk sampai ke muka bumi, yang akhirnya menjadi agak perlahan dan sinarannya tidak kuat. Itu antara hikmahnya itu. Baik, tanda-tanda lain. 1. Rasa air laut menjadi tawar. 2. Para malaikat tawaf di Masjidil Haram di atas kepala manusia. 3. Pelepah tamar sujud. 4. Lelaki lumpuh boleh berjalan selepas berdoa. 5. Lelaki di Basrah sembuh daripada bisu. 6. Malamnya tenang, tidak bunyi bising, hiruk pikuk, tidak panas dan tidak sejuk. 7. Anjing tidak menyalak. Baik, itu berdasarkan kitab-kitab yang kita sebutkan di footnote itu. Kaedah mencari Lailatul Qadar. Ada 2 kaedah. Ini nanti insya-Allah pada kuliah kita yang hari apa tu Samad? Hari yang ke-20. Nanti kita akan tunjukkan hari ke-20, hari yang terakhir. Oh betul lah, kita 20 siri, lupa saya. Hari yang terakhir tu insya-Allah saya akan ijazahkan tuan-tuan
cara kaedah yang kedua seperti mana yang diijazahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam untuk kita cari, insya-Allah. Nah, kita akan ijazahkan dan caranya. Begitu juga pada malam 20 Ramadan tu, insya-Allah nanti saya akan berada di Masjid Negeri Shah Alam. Kami sedang mendaurahkan kitab Tenanglah Wahai Hati sekarang, dan saya akan tunjukkan secara lebih detail. Untuk kita ni agak sedikit terbatas waktu, 10 minit. Setengah jam. Di samping kita bicarakan yang lain. Tapi di sana lebih panjang. Juga saya akan bicarakan, jadi tuan-tuan boleh ikuti insya-Allah dengan kita, bersama-sama kita pada hari yang terakhir dan juga pada malam ke-20 Ramadan di Masjid Negeri Shah Alam pada pukul 10.45 sehingga 11.45 malam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua kaedah. Kaedah pertama, jika awal Ramadan bermula pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar diharapkan berlaku pada malam ke-29 Ramadan. Jika bermula pada hari Isnin, maka malam ke-21. Jika Selasa atau Jumaat, maka malam ke-27. Jika hari Khamis, maka malam ke-25. Dan jika Sabtu, maka malam ke-23 Ramadan. Baik. Kaedah yang kedua, jika awal Ramadan bermula pada hari Jumaat, maka Lailatul Qadar diharapkan berlaku pada malam ke-29 Ramadan. Jika bermula pada hari Sabtu, maka malam ke-21. Jika Ahad, maka malam ke-27. Jika hari Isnin, maka malam ke-29. Jika hari Selasa, maka malam ke-25. Jika hari Rabu, malam ke-27. Dan jika hari Khamis, maka malam ke-21 Ramadan. alhamdulillah. Nanti kita akan bicarakan dengan lebih lanjut pada 20 Ramadan nanti biiznillah. Kita berehat dan habis awal hari ini, tak mengapa, untuk kita bersedia untuk buka puasa. Untuk nanti kita akan sambung kitab 66 hadis pada Ramadan pada esok hari insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.